Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya Syuhaida sebagai hos anda pada podcast Bakti Tanpa Henti, di mana sebuah podcast berkaitan mengisahkan kisah, pengalaman dan inspirasi daripada warga kesihatan yang menjadi tulang belakang perkhidmatan kesihatan negara. Okey, untuk episod pertama ini adalah Wira Tak Didendang, iaitu pembantu perawatan kesihatan. Jadi, mari sebelum saya mulakan podcast kita pada hari ini, saya ingin memperkenalkan insan-insan yang terpilih pada episod pertama ini. Sebelum saya mula, jadi mari kita... Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya PPK Zuria Iza binti Harun. Mula bertugas sebagai pembantu perawatan kesihatan 24 hari bulan 2, 2003. Penempatan pertama saya di Hospital Teluk Intan. Kemudian pernah bertukar ke Hospital Seri Manjung dan ke Hospital Batu Gajah. Dinaikkan grade ke Hospital Raja Permaisuri Beranun. Dan kemudian kembali ke Hospital Batu Gajah, bertugas di unit penyeliaan. Saya Muhammad Fazli bin Muhammad Syukur. Mula bertugas bulan 6 2010. Berkhidmat di Hospital Batu Gajah di unit kecemasan sehingga sekarang. Okey, tadi kita boleh dengar ya macam mana Puan Aizah dan juga Encik Fazli masing-masing mempunyai orang kata satu jangka masa yang lama setelah mereka berkhidmat. Macam Puan Aizah selama 23 tahun dan juga Encik Fazli hampir 16 tahun. Jelaskan berkenaan skop kerja pembantu perawatan kesihatan. Saya yakin pengalaman Puan Aizah yang hampir 23 tahun sebagai seorang PPK boleh kita share cerita sikit. Untuk skop kerja, dia terbahagi pada skop kerja PPK dalaman, iaitu tugas-tugas di ward dan ada di luaran. Contoh tugas-tugas dalaman membantu pesakit yang ada kemasukan ke ward, menyediakan penyediaan makanan untuk sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang dan makan malam. Selain daripada itu, tugas-tugas contoh pesakit yang memerlukan kita bawa dia pergi mandi, kemaskan katil-katil dan buang-buang urinal yang menggunakan beg urin. Itu semua adalah skop tugas-tugas PPK dekat ward. Selain daripada itu, macam di Hospital Batu Gajah, kita tidak ada oksigen wall. Maknanya oksigen, bila pesakit menggunakan oksigen, kita perlu menolak tangki oksigen itu untuk diberi pada pesakit yang memerlukan. Itu salah satu tugas di ward-ward lah. Untuk di harian pula, kita ada klinik-klinik pakar dan Jabatan Pesakit Luar. Yang itu kebanyakan skop-skop tugas PPK, dia akan mengambil vital signs seperti tekanan darah, berat, tinggi, tekanan suhu. Itu tugas-tugas PPK lah untuk di Jabatan Pesakit Luar dan klinik pakar. Selain daripada itu, mereka juga akan sediakan membantu doktor di bilik-bilik rawatan lah. Seperti bagikan sebila dah selesai jumpa doktor, mereka akan bagikan next appointment, perlu ambil darah ke apa ke yang perlu diorang buat untuk next TCA. Jadi ada satu lagi adalah di unit forensik. Forensik ni tugas PPK di sana. Dia akan, bila ada kematian di ward-ward, mereka akan pergi untuk mengambil body, yang diorang panggil body tu, jenazah tu untuk dibawa ke bilik mayat. Dan ada juga membantu untuk postmortem. Peranan PPK di unit kecemasan, kita pagi akan top up barang-barang semua, ambil oksigen, kemas katil, semua yang apa yang tak ada, kita akan top up semua barang. Okey, untuk PPK di kecemasan lagi, dia akan terlibat dengan ambulance call, hantar kes ke Ipoh, ke ward, ada kes refer untuk ke hospital Ipoh ataupun ke ward, semua kita akan hantar lah untuk semua PPK. Biasa kalau hantar ke ataupun transfer kan, berapa orang yang perlu seorang PPK tu berada dalam ambulans ke? Okey, untuk transfer kes ke Ipoh, kita perlukan seorang. Dia kalau ada kes yang emergency, dia macam
intubate ke, itu akan melibatkan doktor, staff nurse, PPK, pemandu untuk satu ambulans akan hantar ke hospital Ipoh. Masa yang diperlukan, maksudnya ataupun kan bila kita setiap tugas PPK akan berada sekali juga semasa transfer patient ke hospital, contoh hospital HRPB lah kan. Selalu berapa masa yang diperlukan untuk seorang PPK tu berada di situasi tersebut lah. Okey, sebab sekarang PPK yang di kecemasan dia sentiasa ada di kecemasan. Dia tak ada tempat lain. Okey, kalau transfer ke Ipoh, kita bergantung pada kes, sesuatu kes di Ipoh. Sama ada kes tu boleh settle awal ataupun tidak. Kalau lagi tak settle, kita akan ada di sana. Di sini akan ada PPK lain yang akan membantu di kecemasan. PPK kecemasan pun ada terlibat dengan klinikal, seperti kalau kata ada kes collapse, patient tak sedar, kita akan buat CPR, akan membantu doktor, MA, water sign kita akan ambil. Okey, saya sebagai PPK pun diiktiraf untuk membuat CPR dan ditauliah oleh Hospital Batu Gajah untuk memberi perkhidmatan CPR kepada pesakit. Kita dekat Hospital Batu Gajah ada satu unit dinamakan unit portal. Jadi boleh Puan Aizah terangkan sedikit berkenaan unit portal itu? Okey. Untuk unit portal ni adalah unit yang baru ditubuhkan untuk Batu Gajah ni. Dia telah establish selama lebih kurang 5 tahun. Macam tugas-tugas portal ni, dia lebih menyenangkan hospital lah. Contohnya dia adalah sebagai satu unit yang akan membantu satu hospital jika keadaan memerlukan, contoh PPK di ward atau di unit-unit yang emergency leave, cuti sakit. Jadi porter ni yang akan turun, macam ibarat macam turun padang lah, untuk membantu unit-unit yang memerlukan bantuan. Selain pada itu, sebelum ni kalau unit ward-ward ada transfer case ke Ipoh, sekarang ni tugas-tugas itu diambil alih oleh porter. Selain daripada itu, porter jugalah yang sekarang untuk mengambil daya di unit sajian. Mereka lah yang akan ambil untuk hantar ke ward-ward. Sebelum ni tugas tu adalah tugas-tugas PPK ward. Jadi bila adanya unit porter ni, secara tak langsung kita dapat tengok lebih memudahkan tugas-tugas setiap hospital-hospital yang ada lah. Macam kami dah 5 tahun, sebab tak semua hospital ada unit porter ni. Jadi unit porter ni memang betul-betul banyak membantulah tugas-tugas hospital. Okey, tadi kita dah tahu skop kerja di setiap unit ya. Jadi boleh saya dapatkan sedikitlah berkenaan dengan cabaran di unit kecemasan, Encik Fazli. Okey, cabaran di unit kecemasan dia, kita tak boleh nak bayangkan. Sebab sebagai contoh, kalau kes emergency yang datang melibatkan kemalangan, melibatkan ramai orang, kita tak tahu. Kita memerlukan ramai staf PPK untuk menolong. Jadi dekat sini Hospital Batu Gajah selalu tak kejadian di mana memerlukan ramai staf di unit kecemasan? Okey, di kecemasan memang selalu kita tahu lah, memang ramai akan menggunakan staf yang ramai. Memang kalau ikutkan memang tak cukup lah. Tapi kita boleh bendung benda tu dengan staf yang ada. Lepas tu dengan bantuan yang kita minta daripada porter ke apa ke, itu semua kita akan dapat atasi semua. Okey. Tadi kita ada cakap berkenaan dengan red zone, yellow zone kan. Boleh saya tahu tak perbezaan cabaran di antara red zone dengan yellow zone? Okey, cabaran macam red zone kita akan segerakan dulu. Yellow kita akan tengok sama ada dia kena tengokkan dahulu ataupun kemudian. Tapi dia tak akan ambil masa yang lama lah kalau seperti dengan green zone. Bagi kes yang stabil, kita akan memberitahu suruh
menunggu dulu sementara doktor untuk memanggil. Bagi kes red zone, cabarannya kita memerlukan ramai orang. Lepas tu contohnya kalau kes kemalangan, kita akan masukkan dahulu red zone ke dalam. Doktor akan tengok apa yang doktor minta, PPK akan bantu. Okey. Selain itu, PPK juga membantu untuk menenangkan waris pesakit di luar, memberitahu doktor tengah buat rawatan untuk stabilkan. Selain daripada itu, PPK juga membantu memberitahu kepada pesakit, waris pesakit untuk keadaan sebenar di dalam, untuk menenangkan waris pesakit. Okey, tadi kita dah dengar cabaran di unit kecemasan. Bagaimana pula PPK di unit-unit lain? Boleh Puan Aizah ceritakan sedikit cabaran? Okey, kalau ikut dari segi cabaran, kita sebagai membantu ni sama je. Cumanya kalau di ward-ward yang memerlukan keadaan pesakit yang makin kritikal, kita juga akan membantu sebagai satu tim untuk CPR, perlu ambil, kalau bila doktor kata okey kecemasan, kita akan bantu tolak emergency trolley untuk memerlukan apa-apa yang doktor ni, kita sentiasa standby untuk bila diperlukan barang-barang yang diorang perlukan. Lagi satu contoh cabaran yang rasa macam dari segi pengalaman lah, di wad bersalin. Di wad bersalin ni, di situ kita dapat satu pengalaman yang betul-betul menarik dan rasa macam keinsafan bila kita melihat satu kelahiran di mana bermulanya kita dekat lahir di dunia lah. So dirasa dekat situ satu pengalaman sebagai pembantu perawatan kesihatan ni, sebagai PPK, adalah satu pengalaman yang betul-betul bermakna kot. Sebab kita tak ada basic belajar macam jururawat, jururawat masyarakat, doktor. Tapi dari segi kalau kita dapat bertugas di wad bersalin, itu salah satu cabaran jugalah untuk pembantu perawatan kesihatan. Tadi kita boleh dengar ya, orang kata cabaran-cabaran ya, yang setiap unit, setiap apa tugasan-tugasan lah kan semasa kita menjalankan tugas. Jadi boleh saya tahu bagaimana kerjasama antara PPK ni dengan jururawat, doktor dan juga anggota kesihatan lain bagi meningkatkan kualiti penjagaan pesakit kita di dalam Hospital Batu Gajah. Di unit kecemasan, kerjasama antara PPK dengan MA, doktor, semuanya okey, tak ada masalah sebab setiap apa yang tugas diberi, PPK akan menolong. Okey, bagi kami di unit, selain daripada unit kecemasan, di ward ataupun di Jabatan Pesakit Luar, kerjasama sepatutnya memang perlulah. Macam kami, tiada khusus yang khas untuk ini, hanya membantu. Tapi dari segi kerjasama antara jururawat, doktor menerangkan kita boleh buat macam ni, daripada situ, daripada kerjasama yang diberikan, kita dapat memudahkan satu-satu tugas. Ya, bukan saya je. Untuk semualah kan, apa nasihat kepada generasi muda ataupun Gen Z ni lah kan, untuk yang mana berminat untuk menceburi bidang pembantu perawatan kesihatan ni. Okey, untuk yang di luar sana yang rasa macam, nasihat saya untuk yang rasa teringin untuk menceburi tugas sebagai pembantu perawatan kesihatan, utama sekali kita jangan dengar kata orang yang tugas dia adalah, kita bukan apa pun dekat sana. Kecemasan diharap waris pesakit yang menunggu terlalu lama ataupun pesakit janganlah kecam kami, sebab kami di dalam membantu kes-kes yang kecemasan untuk didahulukan. Terima kasih kepada panel jemputan kita pada hari ini. Ribuan terima kasih juga kepada para pendengar. Teruskanlah menyokong warga kesihatan. Saya akhiri dengan salam hormat. Jumpa lagi di episod Bakti Tanpa Henti. Terima kasih.